ataupun psoriasis macam tu lah. Kak Mak pun tak tahu nama dia. Lepas tu pas kena tu, Kak Mak pun pergi klinik, pergi hospital, balik kampung ada anak saudara tu doktor kan. Dia bagi ubat tapi tak jalan juga. Makin bekak. Lepas tu Kak Mak ni memang suka tengok TikTok. Kak Mak scroll TikTok, satu hari tu ada nampak foto kan dalam TikTok. Kak Mak call orang yang ada nombor telefon dia kat situ lah. Dia pun datang bagi. Nama dia RCA Carl. Lepas tu dia pun datang, terang-terang kat Kak Mak pun ambil satu kotak. Lepas tu Kak Mak makan. Alhamdulillah dalam masa 10 hari, eczema tu kering. Dah kering dah. Lepas tu ada lagi lah. Tapi Kak Mak continue lagi satu kotak, habiskan. Lepas tu Kak Mak continue lagi 3 kotak. Alhamdulillah, eczema Kak Mak hilang. Itu sampai sekarang lah Kak Mak makan lagi lah. Maintain lah. Maknanya dalam 1 hari ke maintain. Sebab lepas tu gastrik Kak Mak pun hilang. Maknanya dulu Kak Mak memang gastrik teruk lah. Tapi lepas makan 3 kotak lagi tu macam dalam 6 kotak macam tu lah. Gastrik pun hilang. Alhamdulillah. Siroto juga. Gastrik pun dah sudah hilang. Lama dah, dalam berapa tahun lah, lama. Daripada muda lah. Daripada sekarang Kak Mak 58. So dah lama lah dia gastrik tu. Daripada umur apa, anak dara lah yang belum kahwin. Tapi bila makan siroto tu, alhamdulillah. Dah hilang gastrik.